Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aisha Azma binti Azlan. Saya ingin membentangkan salah satu contoh perayaan yang ada di Malaysia, iaitu Deepavali. Deepavali adalah perayaan penting bagi penganut agama Hindu, khususnya dalam kalangan masyarakat India di Malaysia. Perayaan ini dikenali sebagai perayaan cahaya kerana ia melambangkan kemenangan cahaya mengatasi kegelapan serta kebaikan mengatasi kejahatan. Antara amalan dan juga tradisi yang biasa dilakukan ketika perayaan Deepavali, yang pertama adalah menghias dan membersihkan rumah. Membersihkan rumah adalah sebagai tanda penyucian diri dan permulaan baharu. Rumah juga dihiasi dengan lampu pelita ataupun dias, kolam berwarna-warni dan juga bunga segar untuk menceriakan suasana. Pada pagi Deepavali, penganut Hindu akan mandi dengan minyak bijan sebelum matahari terbit. Selain itu, amalan ini adalah untuk melambangkan penyucian rohani dan juga jasmani serta membuang segala perkara negatif. Selepas mandi, penganut Hindu akan memakai baju baru dan pergi ke kuil untuk bersembahyang serta memohon keberkatan daripada Tuhan. Selepas mereka bersembahyang di kuil, mereka akan melakukan tradisi menziarahi sanak saudara dan juga sahabat. Amalan ini adalah untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan dan juga persahabatan. Amalan dan juga tradisi lain yang biasa dilakukan adalah memakai pakaian tradisional India. Lelaki akan memakai kurta atau jippa. Bagi wanita pula akan memakai sari atau punjabi yang berwarna-warni. Selain itu, amalan dan tradisi perayaan Deepavali lain yang dilakukan adalah menyediakan makanan tradisional dan juga manisan. Antara contoh makanan tradisional adalah seperti muruku, ladu, tosai dan juga kari ayam dihidangkan untuk tetamu. Selain itu, selain daripada makanan tradisional, juga disediakan makanan manisan yang seringkali dihidangkan seperti lado, jelabi, gulab jamun, palkova, halwa dan juga lain-lain. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.